Ramai sangat pak pasal mak jiran aku mati ni. Tak berhenti noti masuk. Hampa kena sabar. Jangan macam ni. Okey, aku nak start cerita. Tapi hampa parking dulu, okey? Aku nak semayang maghrib, Zat. Okey, dah siap ah. Jumpa semua. Kali ni aku letak numbering lah. Kesian kat hampa. Ramai marah aku sebab tengah baca tiba-tiba masuk komen hilang tak tahu punca. Aku turut kan. Siapa baca kisah beruk tadi, aku ada mention yang India tu pindah dan dia bagi sepupu dia masuk duduk kan. Ya, sepupu dia duduk satu family. Yang aku perasan ada perempuan seorang, laki seorang dan ada makcik seorang. Aku shock mereka se-family lah sebab laki perempuan tu tak nampak macam laki bini. Yang ni pun semayang punya orang juga. Tapi barang dia tak pernah kacau aku pun. Tak tahulah tak kacau atau tak berani kacau. Mesti sepupu dia yang sebelum ni dah warning dia. Tapi dia punya kerek tu, dia jumpa je aku memang usah hujung sata je. Aku tak pernah cakap pun dengan dia. Tapi adalah aku tegur macam angkat kepala macam tu kan. Tanda hormat lah. Kita hidup jiran. Tak kira bangsa lah. Kita satu Malaysia. Lu gua bro. Haha. Yang best mak dia pun kalau nampak aku, lari cepat-cepat masuk rumah. Tak tahulah apa yang dia takut sangat. Aku pun menjalani kehidupan seperti biasa. Pi kerja, balik kerja. Bini aku pun sama. Tapi bini aku adalah cakap, orang depan ni sombong sikit ni noh. Aku cakap biarlah kat dia. Janji tak kacau kita. Nanti dia nak minta tolong, dia tak sombong lah. Aku gelak dengan bini aku. Bini aku sambung. Lah, dia nak minta tolong apa dengan kita? Aku cakap, manalah nak tahu dia nak buat kenduri ke, nak pakai laman rumah. Cerita tu pun stop kat situ je. Sampailah beberapa bulan lepas tu. Pagi masa tu aku ingat lagi. Masa ni bini aku duduk mengandung tak silap aku. Aku dengar ada orang duduk riau ramai-ramai. Aku pun buka pintu rumah. Aku tengok ramai sangat orang dekat depan rumah aku. Aku pun keluar lah. Anak dia yang laki tu nampak aku, dia terpa mai kat aku. Dia angkat tangan pun tu, dia cakap, "Bang, sorry mak saya meninggal." Sambil geling kepala. Aku pun takkan nak sombong kan. Aku cakap, "Okey bang, sorry to hear that. You urus dulu, okey?" Aku tak tahulah India punya ritual kalau bab kematian ni macam mana. Tapi yang aku perasan 2 hari juga mayat kat rumah. Sat, 3 hari. Hari ketiga tu baru dia bawa pergi simpan. Hari pertama tak ada lagi ritual apa-apa. Hari kedua macam ada dia panggil Sami mai baca doa macam tu lah. Hari ketiga yang dia panggil orang main-main serunai mereka tu. Macam nak berarak lah iring ke kubur tu. Aku pun tak kata apalah, dah memang tu dia punya ritual kan. Macam ni lah hidup jiran. Tolak langsung. Hari pertama dengan kedua ni tak ada apa sangat. Cuma tak boleh tidur macam tu je. Hari ketiga ni dahsyat. Masa dia tiup serunai tu, aku berasa kelam taman aku duduk ni. Rumah aku rasa sempit sangat. Macam ramai sangat orang mai. Tonton video penuh dekat channel Nak Cerita.